Apa pernah tak rasa bila bawa kereta lama-lama ataupun balik kerja ataupun mungkin lepas bersukan rasa macam lenguh gila satu badan ni dan rasa macam bestnya kalau ada orang urut kan. Nah pula time tu nak minta tolong orang urut, orang tu pula tak larat. Memang jam. Apa lagi aku pun order lah satu mesin urut portable daripada VTT ni dan masa sampai aku pun tak sangka lah mesin urut ni dia solid macam ni sebab harga dia tak ada lah mahal sangat. Tapi lepas-lepas aku guna tu serius memang sedap gila. Aku rasa macam ada tukang urut pula kat rumah. Sampai bini aku kata lepas ni tak minta tolong yang urut dah lah kan. Dan yang menyedapkan urutan ni adalah bola-bola getah ni tau. Sebab dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Kena kat badan tu memang sedap lah. Okey, untuk batu yang hujung ni untuk nak tukar 3 mode urutan ni. Urutan pertama ni urutan yang jenis berterusan. Yang kedua jenis urutan yang laju, dia slow. Dia laju dan dia slow balik. Dan urutan yang ketiga ni urutan yang jenis laju, lepas tu dia stop. Dia laju dan dia stop. So dia akan berulang-ulang. Kita boleh pilih je urutan yang mana ikut kesesuaian kita. Dan yang padunya mesin urut ni, setiap mod urutan ni laju dah sampai 30 tau. Kalau berbuka full ni memang bergegak habis kepala-kepala. Okey, mesin ni boleh dicas mula pada port Type-C ni dan dibekalkan juga dengan satu kabel USB-A to USB-C. Disebabkan saiz dia yang kecil, compact dan ringan ni, so lah ni kalau aku pergi travel je memang aku akan usung sekali tukang urut ni. Okey weh, kalau dah hampa lalang nak beli, hampa beli tu yang 16 biji ni. Serius weh, memang berbaloi-baloi lah. Dan hampa kena cepat sebab sale berapa kali dari stok ni sebab laku sangat. Okey, link untuk beli aku dah sediakan. Boleh cek harga dekat situ.